Tak, benda tu makin teruk. Dia jadi macam kesan dia. Kan dia dulu dia campur botok. Bukan botok, apa tu? Filler. Filler tu yang tak original. Kalau original dia kata dia tak stay lama, dia akan hilang. Tapi masa tu saya pun bengong-bengong ikut kan masa muda, tak fikir panjang. Jadi dia letak benda yang tak original, yang fake. Bila yang fake kat muka ni dia tambah dengan silikon, lama-lama dia jadi macam dia jatuh. Dagu panjang. Jadi dia dagu panjang macam urut gila, macam dagu rupanya kan. Mahal tak kos tu? Membuatnya tak mahal, murah je, tapi yang dah buang tu dia jadi mahal. Betul. Saya nasihatkanlah bukan pada artis saja, pada orang di luar sana, tolonglah bersyukurlah dengan wajah yang ada dan jangan sabar ya, kita batuk action sekali lagi. Dan kalau nak buat ada banyak sangat duit, pergilah tempat yang proper. Pergilah ke Korea ke memang sejiri punya. Janganlah injek-injek sebab kos korang injek tu memang murah ya. Kita nak murah tapi bila dah buruk, dah teruk, saya di sini dah kena, dah rupa dah jadi witch dah. Jadi nak buang itu lebih mahal. Saya buang ni je dah boleh buat down payment kereta. Tak, sumpah. Daripada sikit dah jadi down payment kereta dah saya cakap. Terus terang. Menyesal lah buat benda tu. yang buat kau RM70, RM80 masa yang awal. Bila nak buang tu, tak payah. Dia doktor tak nak, dia sebab bila dah cucuk, kita punya lapisan kan banyak kan. Dia dah pergi mata rata, faham tak? Benda tu. Dia tak nak buang sekaligus. Jadi tak payahlah.